Assalamualaikum. Pasal Mazlan Harun dengan Zanizan dekat Kedah tu. Yang colek bini aku Ana tu. Dia ada sistem dia colekkan tu untuk dapatkan maklumat-maklumat apa benda sampai benda. Kereta motor pun boleh pakai baju. Kan? Kita nak tengok apa hasil kata apa pasal barang-barang, laporan barang dalam rumah, hilangan barang dalam rumah tu. Kita pun tak faham juga tu. Tak faham juga. Apa dalam sistem dia orang tu, dia orang nak kena curi. Dia orang pula nak meletakkan kok ni. Kan? Ada penetapan dia orang ni. Oh, pukul 6 sekarang. Alhamdulillah. Waktu makin besar dia punya bengkok perut dia tu. Ibu tu. Jilat perut dia tu. Jilat perut dia. Aku pun tak faham kenapa nak kena curi. Sistem tu dia buat sistem kena curi. Dia nak curi kain baju kita daripada aku budak lagi. Aku pun tak faham kenapa. Kan? Tak faham sungguh aku. Serius tak faham. Balik. 18 balik 18. IPKK balik. Balik. Kan? Yang dia orang kata laporan palsu pasal kita kerja untuk SPRM dengan rang undang-undang 2009 perubahan tu apa benda latihan, kita pergi kat situ dia bersama-sama dengan polis, isi polis dekat Kedah. Pelik betul. Dia nak kena fitnah dekat situ. Kita tak apalah kat sini, kita baliklah. Tak faham aku. Yang kawan cari anak kecil kena colek. Lepas tu dapat tahu dia mereyang-reyang dengan bawah. Kita ni memukul dia pula, perempuan tu. Orang rumah kita ni. Yang bestnya selepas pergi ke majlis makan malam tu, yang 3 kali tu 2 bulan tu, kan, hilang barang-barang semua tu. Aku naik pelik je.